Hai Ranes, sekarang nak cerita tentang kasut. Kasut ni memang adalah salah satu masalah utama ketika baru nak berlari. Kenalan Nas, kawan Nas dan juga ramai Ranes baru ada masalah tentang kasut. Bila cakap tentang kasut ni, dia adalah satu equipment, satu pakaian, satu alat tambahan. Dia bukan keutamaan. Maksudnya semacam ni, bila kau nak berlari untuk kali pertama, korang tak perlu untuk nak invest terus yang banyak-banyak kan, nak spend 500, 600 terus nak beli kasut yang mahal. Cukup je korang beli kasut yang murah. Tambahan pula sekarang dalam dunia 2026 ni memang banyak jenama-jenama kasut yang tengah naik, especially daripada China. So korang boleh je nak spend dalam 200 atau 300 ringgit je dah cukup untuk korang nak berlari dengan baik. Tak perlu pun korang nak tengok orang-orang yang lari laju yang memang spend beratus-ratus untuk dia punya kasut. Bahkan ada harga 1,000 lebih. Itu kira level lain. Tetapi untuk kasut ni yang korang newbie, korang tak perlu nak spend terlalu banyak untuk memilih kasut yang best pada peringkat awal. Maybe korang akan rasa macam terlalu over excited kan. Betul tak? Bila kita baru nak mula, kita nak tengok, kita nak macam reward diri kita kan. Aku beli kasut mahal, aku dah nak laju. Sebab kasut tu adalah tambahan. Kalau korang ada kasut mahal sekalipun tetapi korang tak training, tak guna juga. So tak apa je korang mula dari bawah, perlahan-lahan akan datang korang belilah kasut yang mahal. Tak apa, itu akan ada waktunya korang akan beli kasut yang mahal. Tak apa. Itu adalah proses. Itu adalah proses untuk diri korang yang korang kena sedar. Kasut ni bukanlah korang korang baru start korang kena beli mahal. Macam Nas sendiri, pengalaman Nas, bila baru berlari dulu, Nas ada satu kasut je untuk pelbagai training. Satu kasut pelbagai training. Satu kasut 7 hari pakai. Satu kasut sebulan pakai. Satu kasut setahun pakai. Itu Nas punya diri dulu. Dululah, ini kisah dulu. Kisah yang baru mula. Sebab Nas cerita ni untuk korang yang baru nak start. Tak perlu kau nak spend terlalu banyak beli kasut kan. Nak beli 4-5 kasut yang memang mahal. Semata-mata korang nak tunjuk dekat orang. Faham tak? Maybe korang punya perasaan tu kan. Korang nak menunjuk lebih daripada korang punya diri. Bila korang ada tendensi kan, korang nak rasa menunjukkan performance kepada orang berbanding korang nak buat untuk diri sendiri. Itulah masalah ramai orang. Dia terlalu nak menunjukkan dia punya proses, dia punya hasil kepada orang. Itulah masalah ramai orang. Dia bila buat tu kan, aku nak beli kasut ni, nak orang tahu aku hari ni buat ni, hari ni buat ni kan. Orang kata apa? Nak flex. Kasut ni nak buat easy run, kasut ni nak buat hiking. Sometimes tu bagus, tapi bukan lagi fasa korang. Fasa korang yang baru nak mula ni, korang start je dulu. Korang start barulah korang plan. Bila dah kekal dalam diri korang training tersebut, barulah korang beli kasut tu. Dan juga bila beli kasut ni, korang betternya korang pergi kedai retail, korang pergi kedai fizikal, korang tanya sales person tu kan, supaya korang tahu apa yang korang perlu. Kadang-kadang kalau korang beli dalam online, sama ada dia fake ataupun kena scam ataupun tak kena saiz, dia banyak possibility yang buruk berbanding baik kalau korang baru first time beli kasut. Untuk beli first time, cubalah untuk korang korbankan korang punya waktu, tenaga dan duit untuk nak pergi ke kedai fizikal, supaya korang boleh pakai, korang boleh sarung, korang boleh test kasut tu sebelum korang beli. Sebab bila korang nak beli kasut yang mahal ni kan, contohnya fasa di mana korang dah training 6 bulan dah, lepas tu bulan ke-7 korang rasa macam aku kena beli kasut baru ni. Yes, itu adalah waktu yang sesuai untuk korang nak beli kasut baru. Selepas tu barulah korang akan beli kasut yang mahal kan. Beli yang mahal, kasut selesa, better korang pergi kedai fizikal, korang try lah, tanya macam-macam. Biarlah orang yang menjual tu rasa meluat dengan kita, tak apa. Yang penting kita ni yang nak bayar ni kan, harga 6, 7, 800 ni, memang kita nakkan kepuasan lah kan. Dah beli mahal-mahal, nak pakai lama, nak perform kan. So korang memang memerlukan pengorbanan lah kat situ. Korang punya masa, korang punya tenaga, korang punya duit
untuk pergi ke kedai fizikal, korang dapat kasut yang memang paling best. Jenama pula, bila korang dah perform, better, ini nasihat Anas, cuba korang beli yang jenama yang famous lah kan. Macam Nike, Adidas, Puma, and then sekarang pun ada a few lah tengah naik. Tapi kalau korang tak yakin, korang beli je yang kasut yang dah established kan, kasut yang mahal. Yang tu sememangnya korang akan puas hatilah dengan dia punya harga, dia punya quality, dia punya function. Dekat sini Nas beritahu dekat sini, kat situ lah korang dah sedar, okay, pentingnya kasut yang selesa. Sebab korang pun dah lama training kan, korang pun nak lagi perform kan. So, itulah waktu yang sesuai untuk korang nak beli kasut yang baru. Okay, so, membeli dengan bijak. Jangan membeli mengikut hawa nafsu. Thank you.